Hai, hari ini saya ada di Villa Cyberjaya ataupun dikenali sebagai Liu Liu Garden. So kali ni aku nak jual rumah kat belakang ni. Korang tengok cantik tak dia punya design. Oh. So for the first, kalau korang tengok ni adalah kapak dia. So boleh muat dalam, I rasa 1, 2, 3, 4, 5, 6 biji boleh muat kat sini. And then these are facing facing open lah. Sebab apa? Sebab tak ada rumah orang kat depan. And dia bukan corner, dia tepi corner. So parking boleh muat dalam 6 kereta. Okay, ni punya design dia. Jom kita try masuk. Untuk entrance dia ada 2 masuk. Yang ni masuk terus ke living area. And then yang ni untuk biasalah. So kita ada rak kasut kat sini. Alright. And then ni entrance masuk dia. So owner bagi setiap semua apa yang korang nampak dalam video ni, perabot, so owner yang bagilah. So barang-barang tu barang owner lah, barang kecil-kecil tu barang owner lah. So seperti TV, aircon, dan wardrobe ni semua owner bagi. So rezeki korang. So jom kita tengok. So ini adalah ruang tamu dia, sangat-sangat luas. So kalau korang kira petak ni, satu kaki, ni dalam 2 kaki satu petak ni, 2 kaki, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dalam average 13 atau 14 kaki lebar dia di ruang tamu sahaja. Okay, sangat-sangat nice. Okay, so yang lagi nice kat sini, dia ada ruang untuk kita outdoor tapi dalam rumah. So korang nak rasa vibe outdoor tapi dalam rumah. Kat sini. So kat sini korang boleh, ini direct direct daripada atas. So kalau hujan basah lah kat sini. Tapi kalau malam-malam nak angin malam tanpa keluar rumah, so ini tempat yang paling perfect So korang boleh buat kat sini meja kopi, meja tempat santai, tempat baca buku pun boleh kat sini. So sangat nice. Okay, ni bahagian dekat tengah ni. And then ni ada storeroom lah. So besar juga storeroom dia. Okay, alright, jom kita masuk ke ruang dapur dulu. So ini ialah tingkat atas. Untuk atas ada 3 bilik. Nanti kita pergi tengok atas. Okay, sini adalah dining area. So macam saya cakap, ni pun owner akan bagi jugalah. Owner bagi semualah apa yang anda tengok ni. Dekat dining area ni kita ada wet kitchen kat sini. Wet kitchen, ada peti ais. And then so kita masuk kitchen dulu. Sorry, ni dry kitchen. And then ni wet kitchen, sorry. So ialah wet kitchen. So kitchen cabinet dah buat, dah siap dah. And then ada stove sekali. Ini bahagian laundry area. So kat bawah ni ada satu bilik. Bilik mat lah. Ni satu bilik mat. Muat dalam satu katil single. Muat. And then kat sini ada tandas. So ni tandas dia. Okay. Dan dekat bahagian dapur ni boleh keluar. So kalau korang rasa dapur ni kecil sikit, so korang boleh extend lagi sebenarnya. Tapi tak boleh extend sepenuhnya. Sebab apa? Sebab unit ni strata saya rasa. So mungkin boleh extend ala kadar je dekat sini. Okay, korang boleh extend lebih kurang sini untuk tempat masak. Dan korang boleh tambah awning dekat sini, dekat belakang ni. Okay, jom kita masuk ke dalam pula. Boleh tambah awning sikit je sini. So korang masak dekat sini lah. Okay, alright. Dekat bahagian dapur ni ada 2 living area. So ni living area pertama dan ni living area yang kedua. So ada aircon sekali. And then dia boleh access untuk tubik keluar lah. Jom kita tengok sedikit kat luar. Tadi kita dah tengok. And then ni adalah unit strata title. So korang tak boleh extend sebenarnya. Cuma korang boleh, mungkin boleh tambah ala kadar macam ni lah.
Kalau kau dah simple-simple tu mungkin boleh lah. Cuma extend secara sah tu tak boleh lah. And then ni adalah jalan untuk jogging petang-petang. Okay, alright. Okay. Okay guys, jom kita tengok naik level atas ni. Korang akan terkejut gila. Sebab apa? Sebab dia punya master room sangat-sangat besar. Sebab apa? Sebab kat atas ni ada 3 bilik sahaja. 1 master room dan 2 bilik ni. Jom kita tengok. Okay, sebelum tu macam korang nampak, ini tangga. Lepas tu dia ada satu ruang kosong. So kat sini angin masuk. Lepas tu memang cantik. Sebab apa? Sebab dia buat ruang kosong kat tengah ni. So dari segi angin keluar masuk tu tak ada masalah lah. So kat sini. So jom kita tengok master bedroom dulu. So kalau korang tengok, owner dah buat ceiling dan aircon, katil semua owner bagilah. So dia punya luas dia memang sangat-sangat luas. Full tikap high tikap luas, lebar. So pencahayaan tu sangat bagus lah. Okay. Yang menarik dia, owner dah siap wardrobe kat sini. So kalau korang beli unit baru, so tak ada benda ni guys. So ni dah siap. Korang boleh bawa baju dan letak, masuk baju je. Beli rumah ni bawa baju je. And then ni adalah toilet master lah. Okay. Ni toilet master. Okay, jom kita tengok balcony dia. So kat sini sangat-sangat privacy. So korang tengok, tenang gila. Unit ni hampir corner, bukan hampir corner, hampir hujung. Sebab ini dah corner dah. Lepas tu sini unit kat sini. So sangat-sangat cantik. Jom kita ke bilik yang ke seterusnya. Ni owner bagi sekali wardrobe ni. Okay, katil ada, aircon ada, meja makeup ada. And then untuk view bilik ni, view belakang lah. Okay. Ni tandas dia. Jom kita tengok bilik yang last sekali untuk tingkat atas ni. Bilik yang last sekali saya suka sebab apa? Sebab dia ada cermin kat sini. So tak panas sangat lah kalau tengah hari semua tu. So ada aircon sekali. Wardrobe pun owner bagi. Ni barang-barang owner lagi lah. And dia tandas lah. Okay, kalau siapa-siapa yang berminat dengan unit yang saya baru review ni, boleh PM saya di kontak ya. So bye bye, thank you.